Selamat datang ke channel Diary Nelayan. Mohon bantu share, like dan komen. Aktiviti memukat ketam renjong, crab fishing pada musim peralihan monsun. Disebabkan keadaan cuaca pada musim ini adalah tidak menentu, memukat ketam menjadi antara kegemaran nelayan pantai. Pukat ketam selalunya dibiarkan semalaman di laut bergantung pada keadaan cuaca. Hasilnya boleh dikatakan agak lumayan memandangkan aktiviti memukat lain agak sukar dilakukan atas faktor cuaca. Pada trip kali ini saya memukat lebih kurang 8 batu nautika utara daripada Kuala Takbai. Keadaan laut agak bergelora dan angin dianggarkan dalam 4 ke 6 knots. Cukup untuk memberikan kesengsaraan pada mereka yang menggunakan enjin galah. Sekali lagi mohon bantu komen, share dan like.